Dharma, Dharma, bertahan Dharma, bertahan. Dharma, dengar cakap cikgu. Ali tak Dharma, mau mati. Ali, bertenang. Bising. Jangan takutkan Zaitun. Apa yang terjadi ni? Apa yang dah jadi ni? Ali rasa Ali terkencing lah cikgu. Okey. Apa semua ni? Adakah ini tipu? Prank? Binatang siapa? Kenapa ada orang yang sanggup buat semua ni? Ada yang menyebut ini adalah invasi alien. Ada juga yang mengatakan ini adalah neraka untuk orang yang melakukan kesalahan. Tapi yang pasti, sebelum masa depan ini berlaku, ada sejarah yang sedang tercipta di mana aku berada di sekolah. Tak ramai yang tahu daripada mana mereka datang dan apa yang mereka mahukan. Tak lama selepas itu, kerajaan mengumumkan bahawa mereka masuk ke bumi melalui gerbang yang mana membuatkan hampir 80% populasi manusia pupus di muka bumi ini. Dan ini adalah aku, Dharma bin Bhakti. Oh sila itu Ali. Ni baru saya, Dharma Bhakti. Weh Bat, hang tak boleh tipu ha? Ali tak buat apa pun gang. Ini Badrul. Atau kami panggil dia Bat. Sebab of course lah, dia jahat. Bat ini ketua buli di sekolah ini. Dia bukan sahaja yang membuli Ali seorang, malah ramai lagi yang jadi mangsa kekejaman dia. Dan aku pandai hang elak termasuk mangsa buli dia juga. Ramai mangsa buli yang buat laporan, tapi Bat tak pernah kena tangkap. Hampa tahu sebab apa? Sebab money is king bro. Bapak Bat adalah penderma terbesar sekolah ini. Tapi sebagai wira, aku tak pernah mengalah. Dan seperti yang hampa boleh agak, Pembuli mesti ada konco-konconya kan? Ini putih dan ini tanggang. Hang cakap dengan siapa Dharma? Aku cakap dengan subscriber lah. Subscriber? Ding tingkap ada lah. Baru kena tumbuk sekali. Dah gila. Ni Dharma, kirim salam dekat subscriber ha. Wait. Tolong subscribe. Aku dekat mana ni? Hang dekat kantin. Tadi aku dengan Osman seret hang sampai sini. Patutlah rasa basah belakang badan aku. Hampa buat aku mop lantai sekolah no. Hampa memang. Osman, makanlah sikit. Mas Nawi ambil semua duit aku. Kalau tak bagi duit, dia akan panggil Bat untuk pukul aku. Patut macam nampak makin banyak luka hang. Okey macam ni, jangan risau. Ali, bagi duit. Ini kategori buli lembut ni Dharma. Maksud aku, kita kongsilah duit. Aku ada RM3 je ni. Tada! Nasi lemak SMK Adiwarna, pilihan terbaik anda. Terima kasih kawan-kawan. Weh, diam. Malu kat orang tu. Aduh, malu weh. Dharma, nak pinjam duit boleh tak? Allah, Budin. Duit kami pun dah habis ni. Duit pun semua beg dah ambil. Kalau macam tu tak apalah kawan-kawan. Budin boleh tahan dapat lagi ni. Budin anggap ini macam bulan puasa. Kita harus menahan lapar dan dahaga.
hang please. Stop Budin. Okey, aku ada idea. Hang duduk dulu dan jinokkan perut hang tu. Aku pergi cari makan untuk hang. Dalam sekolah ni hanya seorang sahaja yang kita boleh minta tolong. Memperkenalkan Siti Kecana yang pandai Dharma, bijak, cantik. kau buat apa ni? Hey guys, say hi to the camera. Oh, by the way, ini Zaitun. Dia ini seorang influencer terkenal, tapi di sekolah dia terkenal sebagai pembuli cyber. Terima kasih kepada 5,000 mata menonton live saya. Jangan lupa tap-tap skrin ya semua. Di sebalik wajah yang ceria, Zaitun pernah membuli pelajar perempuan sampai ada yang trauma untuk datang ke sekolah. Oh Dharma, awak nak sembang apa dengan Siti? Siti, saya nak pinjam RM5 boleh? Esok saya bayar balik. Oh boleh Dharma, tak bayar pun tak apa. Alololol Dharma nak pinjam duit? Dharma nak pinjam duit, pinjam je dengan saya. Tapi Sebagai kawan yang prihatin, kita harus tolong menolong. Tak apa Dharma, ambil je, tak perlu bayar balik. Ambil je duit ni, atau aku bagi tobat. terima kasih Zaitun. Semoga dimurahkan rezeki. Thanks for the gift guys. Saya bantu kawan saya dengan keikhlasan. Korang tak perlu pun bagi saya gift. By the way, thanks. Perjuanganmu akan ku Malu kenang. weh. Terima kasih Dharma. Woi, cepat woi, kita lewat dah ni. Cikgu faham dah lah garang. Budin lagi takut dengan ketua kelas kita. Hampa pergi dulu lah. Aku sakit perut pula ni. Okey, jangan lambat sangat. Okey kawan. Fuh, Nasib nasib baik sempat sampai kelas. Aduh, lengah kaki aku. Budin, hang lewat seminit. Ini Ramli, ketua kelas kami. Dia seorang yang tegas, tapi hati dia baik. Aku tulis nama hang dalam buku kesalahan. Oi, Tanggang, hang buat apa ha? Oh, hehehe. Cikgu datang. Bangun. Selamat tengah hari, cikgu. Selamat tengah hari, cikgu. Mana Badrul, Masnawi dan Osman? Ada siapa tahu? Osman ketandah cikgu. Sakit perut katanya. Badrul dan Masnawi pun ditandah cikgu. Kalau macam tu, Ramli, pergi jemput mereka bertiga sebelum saya memulakan kelas. Baik, cikgu. Tapi, Sakna, saya tulis nama mereka bertiga dahulu sebab mereka lewat. Ini tegah tahap kronik dah ni. Pukulan terakhir tepat pada perut. 10 points untuk Masnawi. Oi Osman, aku dengar mak hang ada kedai nasi lemak. Kalau aku cakap kita kawan baik, mesti mak hang bagi nasi lemak free kan? Kawan, hampa bukan kawan aku. Oi Osman, hang marah ke apa ni? Hang tak faham ke? Kita sedang bergurau sekarang ni. Hang tak sepatutnya marah kawan hang. Aku tak boleh lah macam ni. Aku kena habak ke kat mak hang. Melampau. Apa yang hang cuba buat ni? Apa yang hang cuba nak buat ha setan? Hello semua. Cikgu panggil ke kelas semua sekarang. Ish, hang betul hari ni. Tunggu hang esok. Hari ni tak perlu masuk kelas. Pergi medik di tingkat 2 dan rehat.